kasih kerana tolong saya, Zara. Lagipun, awak, Akil dan Irfan datang ke sini untuk tengok manja saya dengan Cik Faris. Terima kasih banyak-banyak, ya. Awak? Saya gembira awak datang ke sini. Lagipun, tanya awak jadi polis. Semoga awak jadi yang terbaik, ya. Saya dah jijik nak sentuh tangan awak. Tangan awak bukan je bersih pun. Saya tak nak berjadi kawan awak lagi. Dan awak pergilah berkawan terus dengan Cik Faris. Buang masa je awak dengan saya. Kenapa si Irfan tak nak kawan dengan aku? Aku ada buat salah ke? Aku sebenarnya dah pilih Encik Faris sebagai suami aku. Tapi aku rasa sakit hati bila Irfan cakap macam tu. Kami dengan mas kahwin RM500 tunai. Tahniah Naila dan selamat pengantin baru buat awak dengan Cik Faris. Saya harap kita berdua akan jadi kawan. Saya gembira awak datang ke sini. Lagipun, tanya awak jadi polis. Semoga awak jadi yang terbaik, ya. Saya dah jijik nak sentuh tangan awak. Tangan awak bukan je bersih pun. Saya tak nak berjadi kawan awak lagi. Dan awak pergilah berkawan terus dengan Cik Faris. Buang masa je awak dengan saya. Maaf Irfan, saya tak patut nak berniat nak marah awak. Tapi, awak memang kejam. Awak memang merangsa tak cakap dengan saya. Awak kata kita berkawan je kan? Lagipun, saya dan Cik Faris dah berkahwin. Di minggu depan, saya tak akan jumpa awak lagi. Dengar dulu. Naila ni sebenarnya isteri kedua saya. Awak bukan isteri saya yang pertama. Saya dan awak dah lama kahwin. Lepas kita cerai, awak kahwin dengan perempuan tu. Naila! Saya takkan minta maaf awak. Faris, saya benci awak. Cik Farah! Ku tahu apa yang berada di minda hati.
Pak Ngah, maafkan Irfan, Pak Ngah. Pak Ngah minta maaf juga. Jaga diri kamu ya. Jom balik. Naila, bukalah pintu. Apa yang awak marah sangat ni? Awak marah saya ke? Yang awak jelain saya dah kenapa? Saya marah lah. Oh, lagi satu. Awak pergilah beli makanan sendiri. Saya malas nak masak. Masakan saya tak sedap. Aku geram si Naila sebab dia tolak Mak Ngah sampai jatuh dan dia dah meninggal. Kau janganlah salahkan dia. Dia memang tak sengaja. Dia mampu selamatkan Mak Ngah kau je. Sudahlah kau. Kalau kau nak sangat berkawan dengan dia, pergilah berkawan dengan dia. Aku tak mampu nak jadi kawan dia. Dia memang jahat. Masalahnya, kau tetap benci Naila sebab dia bukannya jahat sangat. Aku tak bodoh lah macam kau. Kau ingat kau boleh berkawan ke dengan Naila tu? Kau tak payahlah nak berkawan dengan dia. Dia tu memang jahat. Akil, Irfan, janganlah bergaduh. Ini kan tempat polis. Kita ni sebagai polis tak perlu bergaduh dan tak boleh bertengkar. Kita kan dah kerja sama. Kau diamlah. Kau tak ada kerja lain ke selain Naila? Naila tu baik orangnya. Bukan macam kau. Kau tu suka fitnah orang. Kepala bapa kau adalah. Aku tak bukannya salah sangat. Naila tu jahat. Memang jahat. Kau tu buat apa? Kau lindungi dia. Jangan bergaduh. Ini tempat polis. Bukan nak bergaduh. Alah, semua sebab salah kau. Kau Naila, cubalah keluar dari sini. Kenapa awak ni? Awak marah dengan saya ke? Saya tak sengaja nak marah awak sampai jeli mata. Awak yang marah saya tak marah awak. Awak yang mula dulu. Lagipun, mana awak beli makanan tu? Tak sampai-sampai. Kalau tak sampai, pergilah masak sendiri. Oh, awak dah pandai berlawan dengan saya sekarang. Berani awak cakap macam tu? Awak cakap masak sendirilah, tulah, nilah. Kalau tak, saya akan masak lebih dari awak. Nak pukul awak nanti. Naila! Aduh, sakitnya. Call ambulans sekarang sebelum berdarah di punggung saya. Saya takut kandungan dalam perut saya gugur. Aku ada satu tugasan untuk kau. Kau kena culik isteri aku sebelum dia terlambat. Alhamdulillah, lega aku. Baby dalam perut aku dah sihat. Kenapa ni? Macam dah gelap je.
Okey, sorry lah. Aku tak sengaja nak marah kau. Lain kali aku minta maaf kat Naila, ya? Aku betul-betul minta maaf. Yelah, kau janganlah sedih. Aku akan maafkan kau. Jom kita pergi lunch, aku belanja. Korang, ada seseorang tu nak culik Laila. Kita kena selamatkan dia. Nampaknya Naila ada dekat sini. Jangan risau. Jom kita pergi selamatkan dia. Jaga-jaga korang! Bagus. Rancangan aku dah berjaya untuk letupkan bom tu. Sekarang, diorang tak akan lari. Tak mungkin! Api ni makin membara. Irfan, kau kena jaga-jaga sebelum api ni membara lagi. Zara, kau pergi dengan Akil untuk selamatkan Naila. Nasib saya dapat keselamatan awak. Awak kena lari dari sini sebelum mereka datang untuk dapatkan awak. Kau rupa-rupanya polis di sini. Kenapa kau datang ke sini? Siapa yang diarahkan kau datang ke sini? Percayalah bos. Bos memang hebat nak gusti mereka. Kami takkan sentuh awak punya senjata. Letakkan senjata awak di bawah lantai dan angkat tangan. Akil, Zara, Irfan. Mereka dah kalah. Gelap kota jadi saksi, langkahku sepi tanpa simpati. Rencana ini ku genggam erat, janji terukir takkan ku hianat. Bayang silam mengejar diri,
Nama yang